Tengok macam ni. Kalau korang nak syurga tak susah pun. Macam ni. Bela mak. Suapkan mak. Oh, makan, minum. Tangan mak tak payah susah-susah. Anak je ucuk-ucuk. Kita dah sampai dekat rumah Ustazah Asni, rumah mak dia. Sekian lama aku drive. Aduh, kesayangan. Masuk dalam tak suat. Masuk tak suat. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Minta maaf lah lambat bagi hadiah. Terima kasihlah bagi hadiah ke orang tua. Janganlah. Terima kasih, semoga Allah melapangkan hidup. Sebagaimana KKM membahagiakan orang lain, begitulah Allah bahagiakan hidup dia. Amin, amin, amin. Bahagiakan di dunia akhirat. Limpahkan hidayat, limpahkan rahmat. Amin ya Rabbal. Amin. Kenapa makin lawa? La ilaha illallah. Ya, berseri-seri muka. Padahal tak ada bedak tau. Dahsyat tu lah. Seri muka. Padahal tak ada bedak tau. Dahsyat tu lah. Tengok rumah Mak Ustazah. Ya Allah, cantiknya. Pokok saya. Bonsai ni pokok mahal tau. Ni tengok ni. Ini umur dah 80 tahun. Tu. Ni datang Lagi tua daripada Ustazah. Ya. Apa ni, tenangnya. Ada bela apa-apa binatang ke? Tak ada. Tadi ada burung merpati, tapi sebab ada tetamu istimewa datang, saya sudah sembelih tu burung. Serius lah. Tak ada video pun. Tak ada video pun. Nanti takut pelila tertangkap. Tengok Ustazah kahwinkan bunganya. Jadi macam-macam colour kat sini. Ya, ingat KKM je. Ni cuma kalau letak apa ni jamu kat KM ni, aku rasa Masya Allah. Bunga-bunga ni semua ketat Ustazah. Cantik dia tu colour dia. Yo, macam-macam ni. KKM dah pakai kan. Manja. Manja kali. Manja. Bismillah. Ya. Ya Allah, cantiknya. Bila ngam-ngam tu sebenarnya memang kita besarnya. Kau nak juga ke? Tak. Ni kakak Ustazah. Ni semua sahabat-sahabat daripada Australia. Diorang tak tahu cakap Melayu, orang cuma cakap orang putih. Tiba. Cantiknya. Ni harga pun dia tak buang lah berapa gram tu. Tak buang buat tidur. Tak ada, dia tak tulis harga kat situ. Dia letak ni je. Gram je. Tapi bodoh lah budak ni. Kenapa dia tak buang? Kak KL bungkus ke Kak KL? Ya, bungkus dia tak buka pula tu. Iya, Pondok Indah Mall ada Kuala Banterbum dalamnya. Ini saya dulu Kang Bang. Ya, betul tengok Ustazah. Asyik main prank je. Kata barang chamber baik Kak KL, chamber baik. Aku sakit. Tengok. Macam naik dengan mana beg. Aduh. Ustazah. Aku memang kena break. Aku kalau ikut dengan ni, aku ramai-ramai sekali. Elok lah, muka bersih lah Ustazah. Apa? Pakai apa? Pakai butuh. Comel. Dek, Bakis, terbaik. Terima kasih Bakis. Kak KM datang, habis basah ketiak-ketiak dia. Asyik baik dah kono Pinang. Bakis kan lagi Pinang. Lah, neneknya lupa pula. Oh, mak kan lupa. Tengok ni, hasil tangan Ustazah Asni. Terima kasih banyak Ustazah. Ni gulai itik. Itik pula apa? Burung. Habis dah burung Ustazah Asni. Mak tak ada sokongan dah. Mak tak ada tangan dah. Suap omak. Sodap cekodok Angin. Potong-potong. Angin. Tahu tak angin tu? Hangat panas. Bukan hangit. Terhangat di pasaran. Main kau pergi ke Ariu Ajak Ustazah. Habis takkan nak suruh Ustazah ke Suajin. Kakak dia pun dia tak ajak juga. Tengok macam ni. Kalau korang nak syurga tak susah pun. Macam ni. Bela mak. Suapkan mak. Oh, makan, minum.
Tangan Mak tak payah susah-susah. Anak je ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk. Ada kursi tu. Dia datang tu. Lah, Kak Cik duduk sini kat sebelah saya ni. Kita duduk kursi lawan ni. Dia kat mak tu minyak gamat. Mak gamat. Minyak gamat. Mak minyak gamat. Ya. Makan. Rasa. Memang. Sedap. Nah, yang ni Ikan bilis jangan bagi. Nampak terang. Yang bagi ikan bilis. Benda yang korek-korek, liat-liat jangan. Yang liat ni untuk kalian. Ya. Yang lemak, yang lembut-lembut, kumam-kumam tolan. Yang komam-komam ditolan Kumam-kumam tolan.